Assalamualaikum semua. Kali ni vlog ke Negeri Sembilan. Vlog ni maksudnya travelog. Memulakan perjalanan dari petang tadi. Sekarang ni kami dah sampai dekat mana ni? Petang. Petang tu dah Negeri Sembilan dah. Dan insyaAllah sedikit masa lagi akan tiba ke chalet yang bakal kami Huni untuk vlog kali ni. Okey, nak tahu chalet apa kena tunggu dan still mengikuti perjalanan kali ini. comel lah macam tu. Wah, traktor. Okey, dekat sini Traktor sawit. ada nampak pokok kelapa sawit, pokok getah dan juga ni ada pokok durian. Ni memang dalam kawasan perkampungan jugalah. Sayyiban nafi'an. Cepat. Jalan. Doa jalan. Subhanalladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna ila rabbina lamunqalib. Oh, ini yang Umi risau ni. Laluan dia tu laluan dia sembunyi kan. Hujan ni kena tengok kiri kanan, tengok pokok risau, pokok tumbang, lapisan tanah. Mudah-mudahan selamat perjalanan. Wei, pokok tumbang lah nampak ni. Wih, dah ada pokok tumbang. Kena berhati-hati ni. Jalan semakin sempit. Ni macam jalan dekat Janda Baik. Tapi macam agak sunyi sikit kan. Oh lah, patutlah Umi risau. Padang lebar Batu Kikir. Patutlah Umi risau kan. Kalau dia gerak 4 orang tak apa. Okey je. Daus mahal pula kan. Daus lelaki. Dia ada wakil lelaki. Pelan-pelan dia. Pelan-pelan dia. 9 sampai lah tu. 9 sampai lah. Chalet di Pondong. Okey. Okey. Dah masuk jalannya. Kecil betul jalan dia. Alhamdulillah dapat jumpa juga. Malam ni susah ni nak cari. Wah, kambing biri-biri. Tak pernah tengok lah. Saya rasa dengan kawasan macam ni agak-agak ada line tak internet? Ada, Ha? ada. Ada tapi takut dia tak kuat. Risau. Kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Jarang nak tengok kambing ni, biasa kambing biasa. Kambing biri-biri. Belum lagi lah. Oh, pakai selanggar dia. Makan je. Oh, itu bawah ke? Oh, dia dapat macam ni. Oi, besarnya. Ya, sampai. Ada cerita tahu ni. Wah, besar kolam dia. Mancing percuma. Wah, besar kolam dia. Sampai sana. Dah, jom. Wah, dahsyat. Wah, cantiknya. Dah, jom, turun. Banyak kolam dia. Ada dua kolam pancing kan? Ada. Dah sampai di Pondong. Di Pondong Chalet. Negeri Sembilan.
lagi satu kolam. Ada tinggi kat sini. Ya, Kak Cik dah pergi kolam dah. Hai, jangan lagi. Wah, si ada pelampung lagi. Cik ada pelampung lagi. Assalamualaikum ya ibadillahis salihin. Wah, ni katil. Tahu ni kalau kat dalam bawah ni kat Kak tidur. Lah kecil. Bawah ni kat Kak tidur ni. Mananya? Bawah ni kat Kak tidur. Tapi tak ada TV. Besarnya. Tak ada aircon tapi ada kipas. Tu apa, bilik air? Wah, jom kita tengok bilik air. Wah, besar bilik air. Kampung lah. Kalau masuk bilik air sekejap dah kat situ. Apa ni? Tingkap pun. Janganlah pijak-pijak. Dalam pijak kotor. Lepas tu pergi pijak-pijak tu pula. Yeay. Kita mandi kolam. Dia buka batu. Dah rakam? Cepatlah. Tak buat sahut ke? Tak nampak lah. Alhamdulillah. Tangan ini tak tahulah tangan apa. Turun sikit, tengok tu. Alhamdulillah, hasil ikan pada malam tu beberapa ekor ikan talapia dan 2 ekor ikan baung. Esoknya pagi-pagi lagi dah goreng kentang untuk sarapan. Kalau semua nak tahu, hari ni adalah hari sebelum 1 Ramadan pada malam nanti. Jadi hari ni kami semua check in dekat sini, insya-Allah masih belum berpuasa lagi.
Dan banyak jugalah yang dirancang, antaranya insya-Allah kalau dapat hasil ikan yang memuaskan, mungkin kita akan memasak dekat sini untuk makan ramai-ramai kat sini. Subhanallah, pagi dekat sini memang cantik, memang nyaman dengan pemandangan Bukit Bukau yang sangat mendamaikan. Sempat tadi korek-korek bahan frozen yang dibawa. Ada kari pap frozen. Goreng jugalah kari pap ni. Okey, semuanya dah sarapan. Dah ready untuk mula memancing untuk hari ni pula. Bantih lah yang paling semangat ni nak memancing ni. Jarak dari chalet ke kolam memang tidak jauh, hanya perlu berjalan sajalah. Untuk pengetahuan semua, dekat sini ada 6 kolam. Tapi penat jugalah kalau nak jalan sampai ke kolam yang ke-6 hujung sana tu. Jadi kami pancing dekat-dekat sini je lah. InsyaAllah kita tengoklah pot mana yang nampak macam ada sambutan ikan banyak tarik, kita pot dekat situ lah. Okay. Semalam pancing dekat sana, dekat situ dapat lesen 5 ekor ikan. Sekarang kita cuba dapatkan lesen untuk kolam ni pula. Sebelah sini ada lagi. Banyak betul kolam dia. Sana ada lagi. Nanti kita tengok. Di sana. Sekali tukar pancing dekat sini lah, teduh sikit, ada bumbung, tak panas sangat. Cubalah pot dekat sini pula. Bantih cakap dekat sini ada banyak anak ikan, tapi harap-harap mak ikan pun ada jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Talapia. Tahu. Talapia besar. Berhempas pulas nak naik ikan-ikan, alhamdulillah akhirnya naik juga seekor ikan talapia besar. Saiz dia ni memang good size, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk first ikan hari ni. Mudah-mudahan ada lagi ikan lepas ni, insya-Allah. Dapat ikan talapia besar. Okay dah. Okay, Bantu dapat pancing ikan lampam. Ikan lampam ni comel je ikan banting. Yeay. Alah, ya Allah. Yeay. Talapia, bye.
Ada mak tu nampak kaki dah. Hai, macam ni kan. Kak Cik dapat ikan. Haruan. Ikan yang haruan eh? Dapat tak? Mak susu. Haruan. Aku dapat! Yeay, mak sudah dapat ikan! Haruan. Dapat! Betul ke haruan? Bukan haruan lah. Bau eh? Bau? Bau ke? Keli. Alah, tapi mak tu takut. Keli lah, keli. Kena panggil Romi. Biri-biri. Alah, Romi-nya. Inilah sedikit view sekitar waktu pagi di Pondong. Time ni Cik Tam tengah nak masak ayam goreng. Meriah dekat dapurnya. Meriah kat dapur. Ni pula suasana dekat kolam. Apa lagi, Kak Cik Uda dan Kuas tengah mandi kolam. Kak Cik. Ya Allah. Mandi tengah panas ni nanti hitam lah muka. Nanti cikgu kelas Kak Long dah tak kenal dah. Ni Mishkah datang pada mana ni? Ada benda. Nanti Kak Ngah pun nanti cikgu apa? Cikgu Asmida tanya. Hitam datang pada mana ni? Asmida. Saya pun body. Kak Cik, hukum. Umi nak mandi kolam juga. Tapi Umi nak mandi petang nanti. Umi nak masuk kolam juga petang nanti. Sebab esok dah puasa, tak boleh dah masuk kolam. Makruh lah puasa. Ni kolam mandi. Sebelah ni ada Pakcik masuk, Pakcik mandi sekali. Tak tahu. Wah. Petang ni Tok Uminya ni nak masak asam pedas, gulai asam pedas ikan keli.
Tapi Tok Uminya masak kuah asam pedas dulu. Sebab ikannya tu nanti petang nanti baru nak siang. Tok Umi sedang memasak dekat dapur. Atuk pula tengah memancing juga dekat kolam. Sekali lagi. Tahun ni masih lagi terus memancing. Mudah-mudahan ada rezeki lagi. Subhanallah. Kami semua menjadi teruja bila ada kawanan kambing biri-biri masuk ke kawasan ni. Dah rasa macam padang New Zealand dah dekat sini bila ada kambing biri-biri ni datang. Memang datangnya tu untuk makan rumput dekat tepi kolam dan juga minum air dekat kolam. Menjelang petang, hujan turun rintik-rintik. Tapi kami masih tetap juga setia memancing dekat tepi kolam ni. Nasiblah ada bumbung dekat sini. Dan bumbung dia juga agak besar juga. Tak tempias hujan sangat lah duduk dekat bawah bumbung ni. Menjelang petang, Dapat haruan comel. alhamdulillah abinya pula strike Dapat anak haruan haruan comel. dekat kolam yang sebelah sana. Macam cepat tak payah kau dia pegang. Haruan tak curi boleh pegang. Yeay, dapat lagi ikan keli. Ikan keli gemuk. Ada dom mengandung. Baca maksud. Bye. Tak lama lepas tu datang lagi kawanan kambing biri-biri tadi tu. Kali ni kambing ni meragut pula dekat bahagian kolam yang sebelah sini. Jadi hal kambing ni agak menimbulkan persoalan sebab nampak macam kambing ni begitu biasa dengan tempat ni. Oh, rupa-rupanya kambing ni memang dimiliki oleh tuan owner tempat ni. Patutlah dia macam biasa je dekat kolam-kolam dekat area sini. Rupanya memang tempat dia. Memang tempat dia meragut rumput dan juga untuk minum air dekat dalam kolam-kolam.
jinak-jinak pun kambing ni, tapi tetap kena hati-hati juga, lebih lagi pada anak-anak. Walaupun nampak macam kambing-kambing ni nampak macam baik je, tapi janganlah pergi buat dia terkejut ke, risau juga kot terjatuh kat dalam kolam ni. Siapa pula lah yang nak selamatkan kambing-kambing ni kan. Dah lah kambing ni memang tak reti berenang, takut air pula. Menjelang asar, apa lagi anak-anak ni mandi kolam lah pula. Sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Bersambung ke part 2. Jumpa lagi. Wassalam. Bye.